Last kali buka skru di tepi, yang tengah ni tak payah buka, tengah ni biarkan, yang hujung-hujung saja, hujung semua di bahagian tepi saja. Dia sudah buka lah. Semua skru di hujung saja, yang tengah ni tak perlu. Okay, kemudian nak buka belakang ni, tengok kabel belah ni. Okay, kabel jam ni belah sini. Satu lagi butang jam azan di sebelah sini. Ini butang jam azan. Kita akan buka dari sebelah sana. Okey. Buka dari sebelah sini. Pegang sini. Butang kabel ni. Pegang satu tangan di sini. Satu lagi di tengah-tengah jam ni. Buka. Ini saya tegakkan lah. Dia akan jadi macam ni ya. Tegakkan, kemudian saya letakkan. Kena hati-hati lah, takut bot ni patah. Jadi kena pegang satu di sebelah kanan ni dan support di tengah lah. Okey, dah buka jam sampai jadi macam ni. Okey, lepas tu kan waktu maghrib kan. Okey. Buka skru ni. Okey, buka skru 4 ni. Okey, kemudian ambil keluar. Cabut ni. Cabut yang ni. Okey, pasang balik. Kemudian bubuh balik lah. Bubuh balik yang ni.